Okay, so hari ni you nak bawa I dinner kat mana? Hari ni jom kita pergi makan kedai Arab yang kawan I suggest. Kat situ affordable dan portion dia pun besar. Jom. Kenyang? Kenyang. Terima kasih. Okay, first kita makan ni dulu. Mixed grill. Tengok ada ayam, ada daging, ada kambing. Lembut weh. Lembut tau. Sedap. Dua-dua ni memang sedap. Dia punya rempah tu memang ada. Wow. Sedap kan? Sedap. Okay, yang ni shawarma yang dia dah potong-potong. Ni beef, belah sini chicken. Penuh ni. So, tengok. Penuh. Penuh lah. Murah dia kat sini apa? Dengan isi banyak macam tu. Ayam dia muai, patutkan. Tengok, penuh weh. Ya. Dengan sayur dan ayam. Sedap. Okay, ni lemon di siapa suka kambing. Dia bagi sup kambing dengan dia punya air asam dia pun lah. Cuba tengok ni, fokus. Tengok ni. Nampak? Wow. Lagi dia lembut, juicy. Lepas tu dia punya air asam ni sedap gila. Nasi dia makan saja boleh tak? Okey, tengok. Ni Maggi ayam. Lembut ni lah. Kita dapat foto juga. Portion dia memang banyak. Untuk harga dia memang berbaloi. Yusof try pizza Arab kan? Okay, kita try. Ni kan Yusof try kan? Isi dia banyak lah. Tengok. Tapi yang penting inti dia banyak. Lepas tu murah apa kat sini. Baik makan macam ni dah besar, murah pula tu. Sedap pula dengan isi banyak macam tu kan. Fina rasa hampa akan puas hati datang ke sini sebab murah, sedap, portion dia banyak. The only kedai Arab yang murah Fina rasa sebab tu ramai. Kedai bersih, cepat sampai and staff pun friendly.